Nama saya Datuk Naran Singh. Saya adalah seorang peguam kes-kes jenayah di Ipoh. Berita yang terkini yang melebar di seluruh negara adalah berkenaan dengan seorang menteri yang nampaknya menghina seorang wartawan. Apabila wartawan itu tanya soalan, kenapa iklan atau percakapan tidak dibuat dalam bahasa Malaysia? Menteri ini kena memahami bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, yang pertama. Yang kedua, wartawan-wartawan berhak untuk menyoal seorang menteri, termasuk seorang Perdana Menteri. Kita tidak pernah melihat Perdana Menteri kita menyindir mana-mana wartawan setakat ini. Saya harap menteri berkenaan akan minta maaf dengan wartawan berkenaan. Yang pertama. Kedua, menteri itu kena memahami bahasa yang rasmi dalam negara kita adalah bahasa Malaysia. Kecuali kamu tidak tahu bercakap dalam bahasa Malaysia, baru kamu boleh menggunakan bahasa Inggeris. Itu adalah amalan biasa. Dan saya juga memohon wartawan-wartawan di seluruh negara memberi sokongan yang penuh pada wartawan yang dihina baru-baru ini. Dan saya juga sanggup memberi apa-apa pertolongan atau hikmat saya sebagai peguam sekiranya diperlu dengan cara pro bono. Sekian, terima kasih.